Untuk kek lapis, mula-mula kita panaskan oven api atas dan bawah suhu 170 darjah Celsius. Tapi untuk lapisan pertama, kita bakar dengan api atas dan bawah selama 5 minit saja, kemudian sambung bakar guna api atas saja. Untuk oven yang saiz besar, bakar kek di rak tengah. Kalau saiz oven kecil seperti oven saya dalam video ni, bakar kek di rak bawah sekali. Bila selesai bakar semua lapisan, tutup kek dengan tudung periuk ataupun aluminium foil, kemudian sambung bakar lagi 10 minit dengan api atas dan bawah. Bahan A untuk pukul dengan mixer: 10 biji kuning telur grade A, 4 biji putih telur. Telur putih yang lain jangan buang, jangan membazir. Simpan 5 biji putih telur yang diasingkan tadi untuk buat puding tembikai. 250 gram tepung gandum yang diayak. 1,5 sudu makan overload. 50 ml air sejuk. 200 ml susu cair. 250 gram gula halus. 50 gram serbuk santan. Untuk bahan B pula 300 gram mentega. Bahan C, 1 sudu makan pes pandan. 1 sudu makan perwarna hijau. 1 sudu kecil esen vanila. 1 sudu makan pewarna kuning. Di dalam mangkuk mixer, masukkan kuning telur. Empat biji putih telur. Gula halus dan overload. Air sejuk. Air sejuk daripada peti ais. Susu cair. Tepung gandum yang telah diayak. Serbuk santan. Pukul 8 bahan tadi dengan speed yang tinggi hingga kembang. Biasanya saya pukul selama 10 minit. Sementara tu pukul mentega bagi lembut. Kemudian masukkan mentega yang lembut tadi ke dalam adunan yang sedang dipukul. Masukkan ke semua sekaligus. Selepas masukkan mentega, guna speed yang perlahan untuk sebatikan mentega di dalam adunan sahaja. Adunan yang dipukul tadi bagikan kepada dua bahagian, anggaran sama banyak. Sebaik-baiknya guna penimbang.
Untuk adunan yang pertama, masukkan 1 sudu makan pes pandan dan 1 sudu makan pewarna hijau. Untuk kek lapis, warnakan adunan dengan warna yang lebih sedikit supaya warnanya menarik bila kita potong nanti. Untuk adunan yang kedua, masukkan eser vanila dan 1 sudu makan pewarna kuning. Saya guna tray hitam dan redai rak bawah sekali suhu 170 darjah. Sapu mentega pada seluruh bahagian tray dan lapik dengan baking paper bahagian bawah tray sahaja. Setiap kali nak melapis, kacaukan adunan dahulu. Saya guna tray 7,5 inci. Saya masukkan 2 senduk adunan untuk setiap lapis. Ini adalah lapisan yang pertama. Ratakan adunan menggunakan sudu. Mula-mula panaskan oven dengan api atas dan bawah, suhu 170 darjah Celsius. Untuk lapisan yang pertama, bakar selama 5 minit saja guna api atas dan bawah. Kemudian selepas 5 minit tu, tukar guna api atas saja. Untuk lapisan yang pertama, tak perlu tekan-tekan ataupun padat-padatkan. Bakar kek lapis ni memang tak ada jangka masa yang tertentu. Kita kena bakar hingga permukaan atasnya menjadi perang. Kalau boleh, biarkan ianya menjadi lebih perang sedikit supaya bila kita potong kek tu nanti boleh nampak line-line lapisan tu dengan cantik. Lapisan yang kedua sudah masak, kemudian saya tekan-tekankan. Kenapa kita perlu tekan-tekan? Supaya setiap lapisan tu boleh melekat dengan elok. 5 biji putih telur yang tak guna tadi tu jangan buang, simpan boleh buat puding tembikai. Resepi dan cara buat puding tembikai boleh cari di YouTube saya. Jangan risau, resepi puding tembikai saya tak hanya sedap rasanya. Adunan kena sentiasa ditutup. Untuk lapisan terakhir, tutup dengan tudung periuk ataupun dengan aluminium foil, kemudian sambung bakar dengan api atas dan bawah selama 10 minit. Guna pisau yang tajam untuk potongan yang kemas dan cantik. Kek lapis ni boleh difrozenkan tahan berbulan-bulan. Bila nak guna, hanya keluarkan dari freezer dan biarkan pada suhu bilik untuk beberapa jam.